Itu kan FIFA ada announce kan diorang nak buat Asia Tenggara pula punya piala kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan aku pause. Video kali ni aku nak ajak korang explore satu international cup ni. Aku sebenarnya terlepas pandang. Dia sebenarnya bukan baru. Dia baru diletakkan di bawah FIFA. Aku nak record video lah, aku nak bertukang. Nama dia adalah Arab Cup. Sampai-sampai aku tak highlight ni Nak kata aku terlepas pandang pun macam tak juga. Aku perasan je sebelum ni terlepas pandang lah lebih kurang kan. Sebenarnya apa yang membuatkan aku trigger, Allah, baju jatuh. Apa yang membuatkan aku trigger nak buat video ni sebab semalam, di mana hari video ni dirakam lah, ada satu momen yang orang kata apa, jarang berlaku and aku jarang nampak. Semalam momen tu dirakam kan, keluar dekat threads. Aku rasa hari ni semalam, jadi mungkin hari ni akan viral kot. Semalam berlangsungnya Syria lawan Palestin tau. Keputusan seri 0-0. Mula aku tak faham, and then bila dah aku tengok apa yang threads tu tulis, and aku dah mula faham yang mengatakan bahawa dua-dua tim ni dah layak ke peringkat seterusnya. Diorang dalam stadium tu diorang celebrate sama-sama, sesama players diorang swap baju untuk jadikan kenangan. Momen tu mahal lah. Diorang sebenarnya tengah fight dalam game tu. Kemudian bila dah habis game, diorang tahu dua-dua dah layak dan semua players, both teams celebrate together. And then bila aku tengok balik grouping Arab Cup ni season lepas ni, and Syria, Palestin, Tunisia dengan Qatar ni, grouping ni kalau ikut on paper ni, Syria dengan Palestin memang akan out. Sebab apa? Untuk last season ataupun last punya campaign Arab Cup 2021, Qatar tu yang pertamanya dia adalah semi-finalist. Jadi dia menang tempat ketiga untuk edisi yang sebelum ni. Untuk Tunisia pula, dia sampai ke final. Dia kalah dengan Algeria. So kalau ikut rekod dalam Arab Cup ni, edisi yang sebelum ni, tu adalah nombor 3 dan Tunisia tu adalah nombor 2. Okay, bila masuk edisi tahun ni, dua grup tu dengan dua grup duduk dalam satu kumpulan, iaitu grup A, Palestin, Syria, Tunisia, Qatar. So kalau orang tengok rekod, alah, Palestin dengan Syria ni akan out punya lah. Sebab apa? Tunisia dengan Qatar untuk edisi sebelum ni, orang memang perform gila. Macam dalam World Cup lah. Kalau aku tengok France lawan Switzerland contoh, mesti aku kata Switzerland kalah ni, France akan menang sebab France ada rekod yang cantik. So bila dua-dua tim menang, dua-dua tim layak, dua-dua tim ni dah tolak Tunisia dengan Qatar, iaitu finalist and semi-finalist edisi yang lepas. Sebab tu diorang happy gila. Poin yang seterusnya apa aku tahu? Tengoklah dua-dua negara ni kan sedang ada masalah. Negara mereka berperang lah. Tambah Palestin dengan Syria, rasa semua orang tahu. Yang tu aku tak nak masuk. Tapi mereka boleh layak dan kalahkan semi-finalis dan finalis pasukan negara untuk edisi yang sebelum ni. Sebab tu diorang happy sangat-sangat. Momen ni mahal gila. Dia aku tengok, okay, ini tournament apa? Ini Arab Cup. Dan aku terus dapatkan info, aku buat video lah, share kepada siapa yang terlepas pandang. Info yang selanjutnya, layan video ni sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Untuk FIFA Arab Cup tahun 2025 ni, dia sebenarnya edisi yang ke-11 dah dalam kejohanan ni. Dah 11 edisi berlangsung, dia bukannya benda yang baru. Cuma dia barunya sebab ini adalah edisi kedua Arab Cup ni duduk di bawah FIFA. Yang sebelum ni, yang edisi pertamanya adalah pada tahun 2021, sebelum World Cup tahun 2022. Aku ada terbaca juga, tapi tak tahu benda ni betul ke tak. Arab Cup ni ditubuhkan sendiri sebelum bernaungnya di bawah FIFA sebab pasukan-pasukan negara-negara Arab ni, diorang nak bertanding sesama mereka dulu sebelum mereka pergi berlawan di World Cup. Kalau aku perasan, edisi yang sebelum ni kan Arab Cup berlangsung tahun 2021, World Cup kan 2022. So sekarang ni Arab Cup berlangsung tahun 2025, tahun depan ada World Cup tahun 2026. Dia macam persediaan sebelum negara-negara ni pergi ke World Cup, tournament sebenarnya. And satu lagi juga sebab kenapa diorang buat Arab Cup ni, sebab nak bagi peluang kepada negara-negara Arab yang tak layak ke lawanan dunia. Jadi ni diorang boleh ada peluang untuk nak compete dekat sini lah. And aku baru terfikir, apa yang terlintas di fikiran aku adalah benda ni bagus. Persediaan mereka sebelum dia nak jumpa ke pertandingan yang sebenarnya, iaitu World Cup. Tak kisahlah edisi yang keberapa, tak kisahlah season mana pun, tapi pertandingan ni adalah setahun sebelum. Benda ni sangat-sangat bagus untuk persediaan mereka, nak tapis player, nak improve player, senang kata persediaan pasukan lah. Dan aku baru terfikir, korang ingat tak edisi World Cup yang sebelum ni tahun 2022, Morocco sangat-sangat perform. Dan aku rasa adakah itu mungkin persediaan mereka dan Arab Cup ni sangat membantu mereka untuk mereka bersedia di pertandingan yang sebenar.
So overview untuk Arab Cup kali ni, tournament ni memang underrated, and aku ada baca juga kenapa FIFA nak ambil alih juga. Dia orang nak control juga kualiti yang ada supaya semua berada dalam keadaan baik lah. FIFA dah ambil alih Arab Cup. Itu kan FIFA ada announce kan dia orang nak buat Asia Tenggara pula punya piala kan. Katanya bakal pengganti AFF. Waktu video ni dirakam pun event tak habis lagi, dan fixtures mereka hari tu dia orang start pada 1 Disember dan bakal berakhir pada 18 Disember kalau tak silap aku ada baca tadi. Itu saja guys, aku nak ajak korang go through pasal Arab Cup. Aku pun terlepas pandang, sebenarnya dia dah semakin dikenali ramai lah. Korang nak layan video-video aku yang lain, aku ada tinggalkan playlist dekat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum, bye bye.